Dunia kini menyaksikan satu misi kemanusiaan luar biasa, Global Sumut Flotilla, dihantar oleh aktivis dari pelbagai negara termasuk Malaysia. Kapal ini membawa bantuan untuk rakyat Gaza yang menderita akibat sekatan berdekad lamanya. Namun, perjalanan mereka bukan mudah. Kapal ini berdepan risiko tinggi, malah ada yang telah ditahan oleh tentera Israel. Misi ini bukan sekadar menghantar bantuan, tapi simbol keteguhan dan keberanian manusia menentang kezaliman. Walaupun berdepan bahaya, semangat sumut yang bermaksud ketabahan yang tidak pernah menyerah terus hidup di hati mereka. Walaupun menghadapi ancaman tentera laut Israel, mereka tetap berani belayar membawa mesej keamanan, harapan dan solidariti untuk rakyat Palestin. Doakan agar para wira ini terus kuat dan semoga dunia membuka mata terhadap perjuangan mereka. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan share.